Hukum adat kebiasaan tujuan dia hukum adat ini untuk kemenangan dan kejayaan. Boleh kita kecek atas nama berjaya, boleh kita kecek atas nama hukum adat. Boleh. Ilmu ni kalau tak mengaji, tak baca ni adat dia kan. Duduk 10 tahun. Bodoh lagu tu. Adat keceknya. Boleh. Dia mau tahu mana kalau Tuhan nak buat alim. Betul, tapi kecek atas nama adat. Kalau dia mau lawan hukum adat ni, bodoh. Sebab walan tajida li sunnatillahi tahwila dalam Quran kata. Tuhan kata aku tak akan buat sunnatullah ini berubah. Sunnatullahnya golek orang rajin akan berjaya. Sunnatullah. Sunnatullah apa maksud sunnatullah? Hukum adat. Goleknya, peraturannya kalau orang bersungguh, orang rajin, orang baik masuk syurga. Tu. Lagu tuduh. Boleh tak Tuhan nak buat dengan kau? Boleh, tapi kecek lagu tu dengan tak ada sipil lah. Hidup lagu tu tak tahu alik jatuh lah. Manusia jadi tak ada pedoman, tak ada matlamat, tak ada apa. Ni hukum adat. Katanya babo, kejayaan. Hukum adat ni menentu kejayaan dan kekalahan kita. Kita orang Islam ni kena pakai hukum adat. Hakikat tu duduk dalam sudah bubuh dalam hati perut bedah tu. Tuhan belaka. Hukum adat entah mana. Siapa dia buat adat kebiasaan ni Tuhan juga. Kena pakai hukum adat. Kata bau hukum adat dia ikut dia. Jangan kecek lagu tu. Nak jadi ahli sunnah wal jamaah, nak ngaji kitab, kena mari pondok. Goleknya lah biasa ngaji kitab lagu ni. Pondok. Ni duduk di rumah nak jadi alim. Goleknya lah. Adat nampak kan. Jadi hukum adat tu penting awal-awal. Jangan ada yang nampak hukum adat ya biasa, ya ikut dia ikut adat. Benda boleh berubah. Betul, tapi kebiasaannya. Kita boleh pegang sipil. Nalih dia Nabi pegang hukum adat. Pegang adat dia kena memang bawa pedang lah. Kena beli senjata. Nabi Muhammad pakai baju besi. Oleh adat dia lagu tuduh. Ni janganlah kita apabila ngaji bisa sikit, faham bisa sikit, tinggal hukum adat. Bodoh lah. Kalau orang kata bodoh, dia mau marah pula kata. Kita tak kata dia tu sesat, bukan kata salah. Salah lain, bodoh tu lain. Berapa banyak kebenaran itu dengan tindakan yang bodoh. Benda benar tapi bodoh lah awak kerja lagu ni. Tu. Sebab apa? Hukum adat dia tak cara. Apabila dia kata demo ni salah, tindakan demo ni salah, adat kata ni salah. Tawakal. Payahlah lu kerja. Tawakal ni kalau kita tak ada dah hukum adat situ, kita tak boleh nak buat dah hukum adat situ. Maka terpaksa lah. Kita suruh Tuhan lah. Habis lah kita ni. Adat kebiasaan yang memang dah habis lah kita. Nabi Muhammad pun lagu tu. Setara ni yang boleh buat ya Allah ya Tuhanku. Pedang setara ni, kenderaan setara ni, senjata setara ni, sahabat setara ni. Hak ni lah ya Allah ya Tuhanku. Nak lebih lagi aku suruh kat mu lah. Mu belaka. Tapi hukum adat Nabi cara. Ni syariat Muhammadi.